Lah ni aku duk ada kat depan kedai Afiah Maju Bagan Ajam. Dulu depa duk menyara kat RNR Bagan Ajam. Lah ni depa baru buka kedai kat tepi Masjid Bagan Ajam. Afiah Maju. Dia ni menantu Din Maju yang dahsyat punya. Aku duk ada dengan Umara. Umara dia nak makan nasi apa sempoi punya. Ni kita tanya dia apa yang dia nak makan. Saya bila main sini saya pasti tengok ini lah, ini saya punya selera gulai ikan, kari ikan, nasi tengah. Ni sempoi memang nak beritahu kat hampa. Kedai makan yang mereka kata style sempoi. Dia memang nama nasi kandang Afiah Maju. Menantu Din Maju. Bendi, kuah jempok. Hari ni nak rasa kari ikan dulu. Nasi kandang baru yang insya-Allah lepas ni dia nanti jadi maju. Nasi kandang Afiah Maju. Dia memang token nama Abdul Basit bin Muhammad Fasrullah. Yang dia kata gila-gila memang berantu. Nasi kandang yang bermutu. Hampa boleh mai sini ya, mai try makan nasi kandang Afiah Maju. Memang daripada dulu memang macam ni ya masakan. Allah dahsyat dia. Apa bau kambing bah. Yang ni subang macam bulan puasa mah. Ya. Allah sempoi dia. Main makan dengan mereka yang macam-macam yang luk nasi kandang yang mereka kata gila-gila yang puas hati. Yang mereka masak dengan cara yang terperinci. Nasi kandang yang diadun rapi. Nasi kandang Afiah Maju menantu Din Maju. Yang mereka kata gila-gila yang berantu. Style detail tarak nak ranjau yang. Kalau kena dengan selera kita memang sedap. Jadi ni kalau bila kena ni kena dengan selera, alhamdulillah. Hampa boleh mai sini ya, mai try makan depa punya nasi kandang. Hampa boleh main makan nasi kandang buh lauk macam biasa. Memang sempoi ya dia. Nasi kandang Afiah Maju. Ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin, ya Muhammad. Bukan ada apa-apa. Orang kata free punya, bantu promosi. Tak ada lah ni kod belakang nanti duk bunyi apa, duk kata tak ada. Ni luk kambing lah. Kambing ni sempoi kambing ni. Kambing ni kira daripada mana punya Penang punya masakan tu. Yang terbaru punya depa masak gila-gila tu. Depa ni semua rempah hati punya order tu daripada India tu. Nasi kandang Afiah Maju ni memang sempoi dia. Dia punya resipi semua daripada Tanjung. Original punya. Hampa boleh mai try makan nasi kandang kat kedai menantu Din Maju. Hampa boleh makan nasi kandang style sempoi punya. Nasi kandang Afiah Maju. Ni dia punya ingredient lah dia. Apa nama? Cok udang, tokwa, ubi. Ni semua resipi daripada Afiah Maju. Mi goreng sempoi punya. Yang dia masak je lah babi punya. Dia punya resipi semua dalam ni dia goreng apa semua. Afiah Maju Bagan Ajam, Seberang Perai, Pulau Pinang.